Di Malaysia, dalam kajian oleh Kementerian Kesihatan ke atas kanak-kanak berumur 18 hingga 26 bulan, mendedahkan kira-kira 1 daripada 625 kanak-kanak mengalami gangguan spektrum autisma. Apa itu gangguan spektrum autisma? Autisma adalah gangguan perkembangan neuro yang memberi kesan kepada neurologi dan perkembangan seseorang. Disebabkan neurologi individu autistik berbeza, mereka seolah-olah berada dalam dunia mereka sendiri. Ia seperti membandingkan telefon pintar iOS dan Android. Kedua-duanya berfungsi secara berbeza bukan kerana masalah pemprosesan, tapi kerana mempunyai sistem pengendalian yang berbeza. Sebagai contoh, ada individu autistik yang boleh melakukan sesuatu perkara dengan mudah atau lebih baik daripada biasa. Ada pula yang memerlukan alat berbeza dan sistem sokongan untuk mencapai hasil yang sama. Tahukah anda, gangguan spektrum autisma mempunyai 2 kriteria utama. Pertama, kesukaran dalam interaksi dan komunikasi sosial. Kriteria kedua pula ialah tingkah laku yang berulang dan terhad. Secara ringkasnya, kesukaran dalam komunikasi dan interaksi sosial merangkumi pelbagai konteks seperti kesukaran memulakan dan bertindak balas dalam komunikasi, sukar berkongsi minat atau emosi, sukar mengekalkan kontak mata, sukar memahami bahasa bukan lisan serta ekspresi muka. Kriteria kedua pula melibatkan corak tingkah laku, minat atau aktiviti berulang dan terhad. Contohnya, menyusun mainan secara selari atau mengulang percakapan. Individu autistik juga mempunyai minat yang terhad dan rutin tertentu. Mereka sukar menerima perubahan kerana mempunyai pemikiran yang rigid. Bagaimana proses diagnosis dijalankan? Diagnosis autisma melibatkan pelbagai peringkat. Ia bermula di rumah, di mana ibu bapa atau penjaga memantau perkembangan anak seperti perkembangan bermain, bercakap, bergerak dan belajar. Saya mengesyorkan agar ibu bapa atau penjaga untuk mengambil serius dan cakna semasa pemeriksaan perkembangan anak. Ini kerana semua klinik kesihatan di Malaysia mewajibkan semua kanak-kanak pada usia 18 bulan dan 24 bulan menjalani ujian saringan khusus autisma. Pasti anda tertanya-tanya, bilakah umur yang sesuai untuk memulakan intervensi? Program intervensi awal kanak-kanak autisma boleh bermula pada usia 3 tahun. Intervensi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dan meminimumkan kesan kelewatan perkembangan pada masa depan. Pendedahan intervensi awal melibatkan kemahiran fizikal, kognitif, sosial, emosi dan tingkah laku. Membangunkan kemahiran-kemahiran ini memberi peluang terbaik kepada kanak-kanak autisma menempuh alam persekolahan dan remaja, hidup berdikari, seterusnya membina hubungan sebagai orang dewasa. Buku ini turut mengupas secara terperinci pelbagai intervensi seperti intervensi tingkah laku, komunikasi dan cara kerja yang melibatkan profesional kesihatan yang bertauliah. Senarai kumpulan-kumpulan sokongan bukan kerajaan di seluruh Malaysia juga dilampirkan sebagai panduan kepada pembaca. Mengapakah anda perlu memiliki buku ini? Keistimewaan buku ini ialah pada bab akhir. Penulis membincangkan 2 kajian kes tentang proses saringan dan penilaian diagnosis, termasuklah kepentingan kolaborasi intervensi serta keperluan janji temu susulan dalam membantu individu autistik secara holistik. Melalui naskah ini juga, pembaca akan lebih memahami dengan adanya infografik tentang prosedur permohonan kad OKU seperti syarat pendaftaran, cara memohon, dokumen yang diperlukan dan semakan permohonan yang boleh dibuat secara dalam talian menerusi www.oku.jkm.gov.ny. Oleh itu, diharapkan agar naskah ini menjadi sumber rujukan yang berguna kepada ibu bapa, guru, doktor, terapis dan semua yang terlibat dalam rawatan kanak-kanak autisma. Dapatkan e-buku Anak Autisma, Terapi dan Sokongan edisi kedua yang diterbitkan oleh penerbit UiTM menerusi platform Mind Apps. Jika berminat untuk dapatkan dalam versi bercetak, anda boleh membelinya menerusi platform Shopee atau terus ke kedai buku penerbit UiTM di UiTM Shah Alam.